Aku sedih jugalah. Baru-baru ni banyak doktor, banyak video dekat internet yang mengatakan kononnya seolah-olah semua penyakit kencing manis, semua penyakit darah tinggi dan cardiovascular disease boleh reverse dengan cara pemakanan dengan tukar lifestyle alone. Saya tak nafikan, memang ada sebahagian pesakit-pesakit yang ada kencing manis dan darah tinggi yang berjaya reverse penyakit diorang dengan tukar cara pemakanan, dengan tukar cara kehidupan mereka, terutamanya weight loss dan carbohydrate restriction. Tetapi benda ni tak valid tak semua orang. Tak semua orang boleh reverse dua-dua penyakit ni dengan cara pemakanan alone. Kalau kita percaya benda tu membabi buta, bahaya. Ada pesakit saya yang kena stroke, saluran darah dia pecah dekat otak, berdarah dekat otak sampai lumpuh separuh badan. Semata-mata sebab dia berhenti ubat darah tinggi dia. Sebab dia percaya dia boleh reverse. Dia tukar cara pemakanan, dia kurangkan garam, dia kurangkan gula, tekanan darah dia turun, dia berhenti ubat darah tinggi. Dia cek tekanan darah dekat 2-3 minggu saja lepas berhenti. Lepas tu dia tak cek dah. Lepas tahun 2 tahun datang dekat emergency department, pecah saluran darah dekat otak, lumpuh separuh badan, berak kencing atas katil saja, semata-mata dia berhenti ubat darah tinggi dan tak buat pemantauan berterusan selepas berhenti ubat darah tinggi. So as a reminder, yes, some people can reverse, but you have to continuously monitor yourself. You have to continuously monitor your patient that they are in persistent reversal state of type 2 diabetes and hypertension. Tak boleh buat claim, buat video, lepas tu orang tu tak cek balik, berbahaya.